Dia adalah seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak, seorang suami, ketua gereja dan juga sukarelawan komuniti. Dia bekerja sebagai seorang pegawai penguatkuasa peraturan di Wichita, Kansas, dan dia sangat dikenali dengan ketegasannya ketika melakukan kerja. Namun di sebalik imej biasa itu, Dennis Rader menyembunyikan obsesi gelapnya terhadap pembunuhan. Dari tahun 1974 hingga 1991, Rader telah pun membunuh seramai 10 orang, termasuk beberapa ahli keluarga. Mangsa pertamanya adalah keluarga Otero pada tahun Januari 1954. Dia memecah masuk ke dalam rumah dan mengikat setiap ahli keluarga dan membunuh mereka dengan cara yang sangat kejam. Mangsa-mangsa lain adalah wanita-wanita yang dia ekori sebelum dia menyerang mereka. Dennis Rader ini sering menghantar surat ke balai polis dengan tujuan mengejek mereka dan memberitahu secara terperinci jenayah yang dilakukan olehnya. Disebabkan perbuatannya itu, dia mendapat gelaran sebagai BTK Killer, iaitu Bind, Torture and Kill. Bermaksudnya dia mengikat dahulu mangsanya, kemudian dia menyeksa mangsanya itu sebelum dia membunuh mangsa tersebut. Surat-surat yang dihantarnya itu penuh dengan rasa sombong kerana dia percaya bahawa dia lebih bijak daripada pihak berkuasa. Keupayaan Rader mengelak daripada ditangkap selama beberapa dekad adalah kerana kehidupannya yang tidak mencurigakan. Jiran-jiran Rader menggambarkan Rader ini adalah seorang lelaki yang sangat peramah dan sering membantu orang. Penglibatan Rader dalam aktiviti gereja membantunya untuk menyembunyikan identiti dia. Isteri dan anak-anak Dennis Rader sedikit pun tidak tahu tentang kehidupannya sebagai seorang pembunuh.